Pada suatu hari yang indah, di sebuah sekolah yang aman damai, wujudlah satu kelas bernama Empat Amanah. Nama kelas amanah, tapi perangai tak semua amanah. Aduh, penatnya kita sedang belajar ni. Lama. Dia sekolah PM tak siap lagi. Hamzah. Kamu Sat, kau tengok jawapan aku nak salin Sat. Aku tak siap lagi kerja sekolah kemarin. Mu ni Hafsah. Asyik tengok jawapan aku ya. Bila mu nak buat sendiri? Alah, pandai. Aku kreatif. Ya, kreatif saya jumpa orang je lah. Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Baik. Hari ini cikgu nak kamu semua bentang mengenai karangan yang kamu buat kelas yang 4. Itu karangan apa? Karangan cita-cita saya. Cita-cita saya ingin menjadi doktor. Saya ingin membantu masyarakat dan menyelamatkan nyawa orang. Hafsah. Ayat karangan kau ni macam ayat karangan aku. Betulan je kot. Kita kan sekolah sama, ayat sama, letak sama, cita-cita sama. Mungkin tak sah. Ini bukan betulan. Ini macam dia macam kebanyakan ya. Hafsah. Ini betul ke karangan kamu? Ke karangan Hamzi? Ini saya gabungan cikgu. Hasil kerja sama. Teamwork. Cuma tanpa pengetahuan Hamzi kan. Tapi ini bukan kerjasama. Ini kerja salin asal. Hafsah. Ilmu bukan saja belajar. Ilmu ni mesti datang daripada usaha sendiri. Hafsah, kau tahu tak pasal peribahasa kalau tidak dipecahkan ujung, mana kan nak dapat sagunya? Aku tahulah. Tapi aku lebih suka kalau boleh salin, buat apa nak fikir. So, macam pas ni je peribahasa. Peribahasa ni tak diluluskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka lagi. Hafsah, ilmu ni bukan untuk salin. Ilmu ni untuk difahami, faham? Kalau kamu salin hari ni, menjiru hari ni, kamu susah esok nanti. Tak susah esok. Tanya cikgu. Baiklah, saya minta maaf cik. Saya selalu ambil kerja mudah. Saya selalu nak salin je. Saya takut salah. Sebab itulah saya meniru. Bukannya tak ada alasan. Jangan apa salah. Yang penting kamu cuba. Orang yang berjaya di luar sana tu, dia bukannya tak pernah salah, tapi dia tak pernah putus asa. Dia sentiasa buat. Walaupun dia akan tahu dia akan salah apa semua, tapi dia tak putus asa. Dan di sinilah bermulanya perubahan Hafsah daripada rajin salin kepada rajin usaha. Hafsah, nanti lepas kelas kita belajar sama-sama tau. Boleh, tapi yang kena ajar aku lah. Jangan ajar meniru pula. Boleh. Ingat semua, ilmu menentukan masa depan dan akhlak menentukan kejayaan. Hadirin yang dihormati, melalui cerita ini, kita belajar bahawa meniru bukan jalan kejayaan. Selain itu, usaha lebih penting daripada hasil segera.
Bahasa sopan mencerminkan peribadi dan ilmu perlu dicari, bukan dicuri. Dan nilai yang kita dapat pelajari ialah bertanggungjawab, kejujuran, hormat guru dan rajin belajar.